Nikmat yang paling besar bagi tubuh, tak semak tak apa, tak bejok tak apa, kau penting sehat. Baru tahu nikmat paling besar bagi tubuh adalah sehat. Manakala nikmat dalam pula yang paling utama adalah iman dan makrifat dengan Allah Ta'ala. Maka apabila Allah Ta'ala uji kita, banyak benda kita belajar. Banyak benda kita belajar. Macam-macam lah. Kita dapat rasa Allah Ta'ala ni kuasa setara mana. Kita dapat tahu makhluk ni tidak boleh buat apa-apa kepada kita. Tetapi Alhamdulillah minta dengan Allah Ta'ala kesihatan. Sebab itulah Nabi pun sebut, rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Antaranya waktu sihat kamu sebelum daripada kamu sakit. Kerana apabila sakit nak buat ibadat payah, nak berzikir tak serupa waktu kita sihat, nak semaya tak serupa dengan waktu kita sihat nak semaya. Sekalipun orang kata sakit lah kena semayanya, nak mati ke kena ingat tu hebatnya lain. Apabila kita sakit nak akad takbir pun payah, nak rokok, nak sujud lama. Sebab tu apabila ada peluang Allah Ta'ala beri kesihatan tu, hargai semaya, buat ibadat sebanyak yang mungkin. Apabila sakit tak sudut koya nak buat ibadat, tak serupa.